Kita tak masuk buta tau. Kan. Saya memang jenis berkira semua kan. Kalau memang masuk buta, memang buang duit sajalah kan. Cuma yang berbeza itu ialah selepas kita umum akan masuk, kita memang ada buat pre-nomination polling. Dan pre-nomination polling itu keputusannya sangat berbeza dengan polling pada minggu yang pertama. Kita ada chart tak untuk menunjukkan pre-nomination polling kan. Memang kita tak masuk buta tau. Kan. Saya memang jenis berkira semua kan. Kalau memang masuk buta, memang buang duit sajalah kan. Kalau tengok yang itu tu pre-nomination poll itu ialah seminggu sebelum penamaan calon. Yang ini dekat Dr. Haris pun saya tak share lah. Angka bersama dengan pengundi Melayu, Cina dengan India tu dan state average tu adalah ialah boleh diterima. Dengan angka begitu sebenarnya mencukupi untuk kita masuk bertanding lah. Dengan Melayu contohnya 13% yang, dan yang ini bukan pandai-pandai tau. Yang ini memang lebih kurang 1,600 respondents. Randomly call dan stratify and representative of pengundi di Johor lah. Dan seminggu sebelum penamaan calon tu Melayu 13%, China 11%, India 23% dan state average dia 13% tu memang telah melepasi deposit. Kan? Jadi berdasarkan yang ini, of course kalau you masuk, logiknya ialah kalau kita berjaya paling kurang bertahan dengan pengundi-pengundi yang memang sebut saya akan undi bersama. Yang kuning tu 13% tu responden yang sebut saya akan undi bersama tau kan. Dan maksudnya kita akan kekal deposit dan bergantung kepada kempen kita boleh convertkan yang unsure tu, yang atas pagar tu. Kalau kita boleh dapat 3-4% lagi, sebenarnya it would have been a good result lah. Tetapi selepas minggu tu, memang yang ini memang disiplin saya lah. Saya menguruskan kempen daripada dulu. Selepas penamaan calon, bila kita mula masuk kempen cuba tengok angka itu crash tau. Dan dia bukan saja terkesan bukan saja bersama. Semua parti lain terkesan kecuali UMNO dengan DAP saja. Cuba tengok ya. Untuk yang Melayu, undi Melayu daripada 13% sebelum penamaan calon dia jatuh kepada 6%. Half hilang. Undi Cina pun lebih kurang sama, 11% kepada 4%. Undi India saja yang kekal kan. Dan kalau tengok pola pengundi Cina dengan Melayu tu, kita dah boleh nampak dah, dia dah jadi racialized. Dia dah polarized. Pengundi Melayu yang sebelum penamaan calon tu berfikir-fikir untuk undi orang lain, masuk saja kempen, dia dah buat keputusan ini untuk undi UMNO. So pengundi Melayu dia swing pada UMNO, sebab tu tengok 37% naik 44%, dan saya rasa keputusan akhir tu UMNO dapat sampai 70% undi Melayu. Lebih. Saya rasa parti-parti lawan ni tak lebih daripada 20% pun. So maksudnya undi UMNO campur undi PN yang 12% tu, campur semua 21% yang atas pagar tu, semua UMNO ambil. So dapat lebih kurang 70%. Actually DAP pun begitu juga. So kalau tengok undi Cina DAP kan, sebelum penamaan calon only 35% tau. And bersama masih lagi ada 11%. Kan? Bila masuk saja penamaan calon, undi MCA stay sama aja 26%. Tapi undi DAP dah naik 47%, dia ambil semua yang bersama semua tu. Kemudian saya rasa dalam keputusan akhir, majority, maybe 80% daripada pengundi atas pagar Cina tu semua pergi kat DAP. So keputusan akhir DAP mungkin dapat dalam 60% lebih, BN mungkin 30%, dan bersama memang dapat 5 lah. Sebab itu keputusan akhir tu is on the dot seperti post nomination.
Maksudnya undi Melayu bersama dalam 4 ke 6%. I think 5%, 4%. Ada kawasan slightly tinggi tau. Ada kawasan macam Lakin, undi Melayu lebih kurang 6%. Undi Cina yang rendah. Saya rasa Tiram pun macam itu juga. Tiram actually yang dapat lebih sikit tu ialah undi Melayu. Tiram, Permas. So kalau yang tengok yang dapat dekat 3,000 tu, semua kawasan yang concentration Melayu tinggi. Tapi Chinese tu memang drop lah, around 4% or even lower lah. And kalau tengok di JB, antara Lakin dengan Setulang, Setulang is about 70% Chinese, Lakin is 75% Melayu. Beza dia besar tau, Lakin dengan Setulang. Kalau kita tengok mikroskopik bersama lah. Maksudnya di Lakin, sebab pengundi Melayunya 75%, sebab tu undi akhir dia dekat 6%. Tapi di Setulang, sebab 70% itu ialah pengundi Cina, undi akhir bersama di Setulang is only 3.5%. So, dia mengesahkan bahawa the final number tu lebih kurang macam itulah, which is Melayu 6% kepada bersama, Chinese maybe 4% or lower, sebab dia swing kepada racialized campaign yang ada lah.